Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam siri tafsir Al-Quran di dalam Ramadan, terbitan Think Quran. Untuk siri terakhir tafsir suratul Fatihah pada ayat yang ke-7. Daripada suratul Fatihah, firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Shadaqallahul azim. Firman Allah Subhanahu wa taala, kalau ayat yang sebelum kita minta, ya Allah tunjukkanlah aku jalan yang lurus, maka maksud jalan yang lurus itu siratal ladzina an'amta 'alaihim, minta pada Allah perjalanan hidup orang-orang yang telah dianugerahkan oleh Allah dengan kepelbagaian nikmat. Siapa dia? Berarti kita minta pada Allah agar Allah golongkan kita dalam golongan minan nabiyyin, daripada golongan para nabi. Ini hidup atas dunia buat amalan-amalan kebaikan yang merupakan jalanan para nabi. Was-siddiqin, jalanan orang yang benar dengan agama. Was-syuhada, jalanan orang yang hidupnya memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala sehingga matinya syahid. Was-salihin, dan jalanan orang-orang yang saleh. Ini berarti dalam ayat ini, pada potongan pertama ayat yang ke-7 ini, kita mohon pada Allah agar Allah golongkan kita dalam golongan, tadi ada sebut 4 golongan tu, dalam golongan 4-4 ni kita boleh simpulkan golongan ataupun jalanan orang baik. Kita nak minta kepada Allah, ya Allah, golongkan aku dalam golongan orang-orang yang baik, ya Allah. Golongan yang engkau berikan kepelbagaian nikmat. Ini golongan yang baik Allah berikan dengan kepelbagaian nikmat. Maka dalam ayat ni ada 2 konsep. Konsep yang pertama, iaitulah konsep ikutan manusia ni, ikutan kita, idola kita adalah manusia-manusia yang baik. Para nabi, siddiqin, syuhada, salihin. Itulah idola kita. Itulah ikutan kita ke arah kebaikan yang diredai oleh Allah. Yang kedua, dalam potongan pertama ayat ini, menyebutkan tentang an'amta alaihim. An'amta alaihim, iaitulah golongan yang engkau telah berikan nikmat kepada mereka. Maka ulama mengatakan rezeki terbahagi kepada 2. Ada rezeki yang nikmat dan ada rezeki yang istidraj. Ada rezeki yang apabila Allah bagi dekat kita, kita lebih dekat dengan Allah, maka namanya rezeki nikmat. Apabila Tuhan bagi sesuatu rezeki tetapi kita makin jauh kepada Allah, maka itu namanya rezeki ujian, nama dia istidraj. Yang mana akan menguji kita makin hari, makin kufur, makin rasa seronok hidup tanpa mengabdikan diri kepada Tuhan, kepada Allah. Akhirnya mati, tak sempat nak bertaubat, tak menyedari bahawa Allah itu Tuhan kita. Maka ini dalam ayat ni, dan pada potongan terakhir ayat yang ke-7 ini, firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. InsyaAllah kita akan jumpa pada siri yang akan datang, yang terakhir, InsyaAllah.